Terima kasih Yang Berhormat Dato' Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk sama-sama membahaskan RUU pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan yang baru tadi dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dato' Yang Di-Pertua, dengan RUU ini ianya membolehkan kerajaan Medani membuat satu akta yang khusus berkenaan dengan pengurusan dan pentadbiran Parlimen. Peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang sedia ada, iaitu perkara 132 hingga 148 berkenaan dengan pejabat awam, tidak ada memperuntukkan sesuatu pemisahan kuasa kepada Parlimen, termasuk pengurusan dan pentadbiran Parlimen. Perlembagaan Persekutuan ada memperuntukkan elemen pemisahan ini kepada dengan izin Armed Forces melalui perkara 137 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Armed Forces Council. Begitu juga Perlembagaan Persekutuan ada memperuntukkan elemen pemisahan kepada di bawah perkara 138 Perlembagaan Persekutuan kepada Judicial and Legal Service Commission. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan juga ada memperuntukkan di bawah perkara 140 kepada Police Force Commission dan perkara 141A kepada Education Service Commission. Pindaan ini adalah selari dengan prinsip demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh negara kita, di mana ketiga-tiga organisasi kerajaan yang sangat penting, iaitu Badan Perundangan, Parlimen, Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif, bukan saja dilihat secara teori ada pemisahan kuasa antara satu sama lain, tetapi juga secara realiti ianya dipisahkan melalui pengurusan dan pentadbiran di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sekali lagi, saya ingin tekankan pindaan ini adalah sangat penting dari aspek Perlembagaan Persekutuan, iaitu undang-undang yang tertinggi di Malaysia, supaya suatu akta khusus untuk Parlimen boleh dibentangkan dan diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan ini juga secara amnya adalah mengikut apa yang dikehendaki oleh rakyat, terutamanya generasi muda, supaya pemisahan kuasa, iaitu sebagai salah satu teras utama negara yang berdemokrasi, dilaksanakan di negara ini. Pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan ini juga adalah selari dengan polisi Commonwealth Parliamentary Association untuk memperkasakan Badan Perundangan, iaitu institusi Parlimen di kalangan ahli-ahli CPA, di mana Parlimen Malaysia adalah anggota CPA. Semasa First Joint CPA Asia and Southeast Asia Region Conference di Lahore, Pakistan pada Februari yang lepas, semua institusi Parlimen di kalangan negara anggota telah bersetuju di bawah payung CPA walaupun tidak terikat untuk merealisasikan Lahore Charter. Lahore Charter memperuntukkan dengan izin satu, commitment to uphold democratic norms, constitutional principles, the supremacy of Parliament has the voice of the people, and enhance parliamentary oversight, accountability and transparency to rebuild public trust in the institution. Dengan pindaan ini, kita berharap institusi Parlimen dapat diperkasakan demi masa depan negara yang kita cinta. Dengan hujah-hujah saya tadi, Yang Berhormat Dato' Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih YB Pillay. Nampaknya perintahan YB Pillay di Mesyuarat Commonwealth di Pakistan tu banyak pengajaran dia. Dan terima kasih kerana berkongsi dengan kita di dalam Dewan ni. Sekarang saya jemput Senator Tuan Ambun Suryanyit